Ha. Dia dah. Gelama bongkok. Dia dah. Woi. Campur tarik. Udah drag keluar. Tolong, Mi. Tolong. Aku tak nampak leader tu, tolong. Ho, kan. Strike. Wow, strike oi. Tak boleh main tu ah. Dosa lah nak dapat ikan payah. Oh, kena duduk tani dah. Aduh, jauh. Oh, menekan. Oh, masuk tu. Oh, besarnya dia. Assalamualaikum. Ya, jumpa lagi kita episod baru Kelong Pak Ngah. Kami main malam. So view naik boat apa tak buat malam sebab gelap. So tapi di Kelong Pak Ngah ni cerah menerang elok. Kau tengok sendiri video aku memang nampak cerah lah. Ni pertama kali semua. Pertama kali punya komplot main Kelong Pak Ngah. Lama dah mereka nak suruh main review dan mancing kat sini. So inilah tertunai sudah. Untuk hari ini kami akan mancing sampai esok petang. 24 jam lah kira lebih kurang macam tu lah, no? Sebelum tu like, komen dan subscribe. Pada yang baru singgah channel KRFC yang sendu ni kan. Aku main ni bukan seorang. Aku mancing jarang main seorang-seorang. Aku akan berkomplot dengan YouTuber lain dan rakan-rakan lain semua. Hari ni kami bersatu, dua, tiga, empat, berlima berada di Kelong Pak Ngah, Teluk Bayu, Sungai Petani. Nombor telefon apa nanti kita letak lah. Baca sendiri lah. Kau mana pun nak main tengok kan. Aku tanpa masa aku perkenalkan siapa yang nak main ikut dengan aku hari ni. Orang yang pertama adalah Makcik Kain Batik. Shadow Angus. Ya. Assalamualaikum. Salam. Kita jumpa lagi. Okey. Jangan lupa geng, like, komen dan subscribe di channel Cikgu Bumblebee. Jatuh geng. Jatuh. Kejut. Ya, tengok. Reality tu. Reality Shidi Zone. Sipu. Tengok dia tengah serabut ni tengok. Barang-barang jatuh selerak habis dengan pelak semua keluar. Inilah Shidi Zone. Kalau buat tahu. Letih main malam. Aku 2 kali lah ni. Main malam dia. Itu time bulan puasa. Besar buat rekod. Sampai sok apa semua perasaan lah. Lah aku tak tahu lah. Ni kali ni main kali kedua bersama 2 orang lagi apa? Viewers tu. Syarul anak hantu sama dengan itu Jasmine. Wan Lanun. Oh, tengok kawan Jasmine dah. Hang suka ada Jasmine Okay, kami baru dah set up ni. Gilong ni dia jenis bentuk zigzag apa macam nak dia macam puzzle sikit. Dia bukan seketui besar apa. Dia ada laluan macam tu. Dia pegang. Aku nak buat ronda malam lah. Isu lah aku tunjuk kat dalam tu macam mana lah. Okey. Aku nak buat strategi dulu lah. Support tampak dia orang. Okey geng. Kita jumpa lagi. Okey, settle rambut pasang. Yang ni aku pakai rambut hidup. Yang ni 3 mata, dua-dua 3 mata, yang tu 1 mata. Abang tengok macam ni yang kita macam ni. Member tengok nak buat live. Ibu betul dia lah betul. Kita ada kat mana? Ada kat 9 lagi kah? Aduh. Syarul orang ni di chef punya. Dia percubaan mengubah struktur Kelong. Hampa nak tahu lah hak jabatan hak duk pasang road order depa ada orang ni. Bukan kami. Jangan. Boleh mami. Tak kisah lah. Duk kena gelama bongkok kan. Dah. Tak payah buang loceng lah. Dah. Buang loceng tukar je tu ke. Oh, sekali. Oh. Dia dah. Gelama bongkok. Dia dah. Kelapa duri.
Lawan tak? Enggak pula. Ada. Oh, tu dia. Ada. Okey, tunjukkan sahabat kita. Bilang. Tunjukkan sahabat kita, jom. Bilang. Jom. Tunjukkan sahabat kita, bawa. Geng Sabah. Bawa, tunjuk sahabat kita. Bawang laut. Ada. Yes. Alah, Ha? Ada. ucut. Alamak. Kasak trik. Aduh. Sabar. Wah, very good. Jok dia. Masuk tali. Ada. Tu leader dah tu. Boleh pujuk. Ada. Pin dah tu. Jentik. Dia macam sangkut tali bawah ni. Apa lah. Slow. Tu nampak pin dah. Ni sangkut bawah ni. Meh, tak tolak dengan ni. Lah. Sekejap. Tuluh hat. Kita tolak yang ni ya. Wah. Tak. Mana pin ni? Ni. Tolak bawah ni. Ada ikan. Oh, okey. Tak apa. Sabar. Ikut je. Tekan bawah sikit. Kat ni ya. Tolong, Mi. Tolong. Aku tak nampak leader tu tolak. Tadi lah kuning hitam. Sambil pam sikit. Tak keluar ni, dia masuk bawah ni. Satu mata kau. Tapi panjang. Jorok kali. Aku ingat lepas dah. Dah sabar. Bagi panjang sikit. Tapi dia tak. Tapi dia jatuh terus. Tolak sikit, tarik sikit betul. Ha. Dia panjang tu yang ni. Sebab tu kat tapak buat aku ni. Oh. Bang, dia baru. Ya. Oh, bang. Dekat ni. Tak eh. Tapi dia dekat pin tu nampak pin lah. Apa kita buat lagi boleh? Kita kena sabar. Sayang ni. Dah Zat. Oh. Jatuh tu. Wah. Jatuh tu. Kan. Ni. Assalamualaikum dan selamat pagi sahabat-sahabat. Kami telah memulakan sesi pagi. CD sudah muncul kembali pada tengok tu. Dia dengan bersemangat mencari casting bulan. Dia nampak bowling bulan ni. Kalau lagi dapat tu insya-Allah. Dia cah elok tu. Tapi ada hak tewas tu. Dia kata malam kami berjaga. Kami dibuli. Maka udang hidup apa semua. Nick pun sampai last. Sampai kira berapa tak tahu. Dia sembang habis. Dia dengan keluar ikan Oscar apa semua keluar. Lepas tu duk tanya kita, ikan Oscar tu apa bang? Ikan Oscar tu apa? Mampus kami pun tak erti nak jawab kan. Lo ni sambung sesi pagi lah. Kita tengok ayat start jalan deras lah. Dah tak tahu macam mana kan. So ni suasana pagi. Indah tu suasana ni bang kan. Suasana Teluk Bayu ni. Keliling chalet. Tapi kami tak jauh lah dengan dekat. Tu buat jeti sana. CD dengan casting bulan. Macam apa nak makan-makan lah. Siang Jasmine sambung shift. Tak larat tunggu dah. Kami pergi dulu buat relax apa semua kan. So inilah kalau mau tengok suasana pagi kat sini. Pondok dia. Nampak memang trip Kelong ni memang untuk santai lah. Dia tak menjanjikan strike yang padu-padu.
Kalau strike padu tu bonus. Semalam hampir-hampir nak dapat padu tapi tak ada rezeki kan. Dia kejam, kita cuba kejar apa semua tapi tak ada rezeki kita. So ni dah charge lah untuk second trip. Dan di waktu siang ni bolehlah tunjuk apa suasana Kelong sini. Kelong Pak Ngoh ni. Wih, ada bubu lah. Ni suasana di belakang. Si Dizul sedang mencuba di bahagian belakang pula, di bahagian sangkar. Ada ikan ni, ada ikan sangkar. Ikan. Buat tengok sini balik, aku tunjuk balik dengan suasana dapur dia apa semua steady lah kan. Ada freezer ni. Weh, umpan sini berlembak. Umpan nak ikan ni. Macam ikan bunga ayak pun dah. Tapi beku lah. Oh, dia ni tahan benda. Ada hotdog. Apa lah, tidak boleh pakai tu. Tak boleh jadi umpan ni. So peti air pun ada orang ni kan. Peti air pun sejuk. Tengok kipas pun deras. Ni dapur dia apa semua. Selesa lah Kelong ni. Kita main Kelong memang nak santai lah kan. Ada ikan padu bonus lah. Dan Kelong ni juga ada bilik bilik tidur. Ni tak pun nampak, aku buka lampu sikit. Okey, ini adalah untuk bilik beristirahat. Bilik beristirahat. Dan di sini juga disediakan tandas ni. Ni dia tandas. Tandas, ada tandas duduk apa semua. Ada apa kolam lah apa tu. Tak pernah nampak lah, gelap lagi. Ni apa, ayak cedok, ayak paip, ayak pam. Sini ada ayak paip, pam semua. Dan satu lagi ruang di Kelong ni yang special, dia ada satu ruang yang besar ni kat sini. Aku tengok semalam tu ruang padu lah ni. Punya luas. Aku rasa 10 orang, 11 orang boleh main tu. Punya luas kawasan sini ni. Untuk solat dia macam surau lah aku nampak kan. Ada ruang apa semua. Sini adalah Kelong Pak Ngoh. Yang aku tahu lah Pak Ngoh tu Tuan Kelong aku tak jumpa lagi ni. Sebab yang ni kami mai pun Nazar yang tu suruh apa, kata Pak Ngoh minta mai review. So kami mai. Suasana cantik tak? Tu. Kami akan memulakan suasana pagi yang baru. Pelampung masih ada lagi. So cukup takat tu je review untuk Kelong Pak Ngoh. Kita lanjut untuk mancing pula geng. Okay, stay tune. Jumpa lagi. Ni tahan kerah. Bukan tahan kerah benda ni. Benda berbulu geng. Ni kalau berumpan ni. Berumpan dia masuk kat mana? Dia lubang ni lah. Kerah boleh masuk dah ni. Kami pelitan boleh ambil lah buat ni, tahan kerah. Dah pasang botol pula. Biar lekat ni, susah lekat. Habis apa? Kami memang masih percaya pada ni. Percaya apa? Lampung. Lekat. Tapi lekat. Aku tak boleh ambil tak ni Kelong, kena tak ni gasak, tak ni buat asi lah ni. Yo, tak. Okey. Yo, tengok duk makan, boleh naik udang lipan pula. Pandai. Umpan je nak hak. Lipan makan tu. Makan kau lekat tu. Tok ni ha. Ni hantuk atas ni. Ni buat nasi. Boleh nasi. Oh, nasi. Tukar batu besar ni hang punya rot. Kena dah tu. Pegang pun pegang. Dekat dah mana? Bola ni. Udang lipan. Tak nak save. Tu orang kena tajam, bukan kena jentik. Strike.
Wow, track oi. Nick. Oi. Mat. Ah, dah beli. Ni. Try beli kat tadi. Campur dah caru ke bulan. Ha? Dia ikan tu. Ikan tarik. Ha. Ikan apa tu? Caru kot. Rasa macam dia lah ni. Ini Mishimi. Bila yang ni tak sedap. Tak. Hang bau mata pun ni udang hidup ke mah? Bau udang hidup lah. Nampak dia takut kat mana ni? Dia beli tu. Caru. Oh. Mana? Ambil penyok tu. Korek buat pula. Caru masuk ke? Caru masuk. Ha? Caru masuk. Ni tak habis. Nah, pegang. Ambil. Tarik. Lepas. Tarik meter Terbeli. Allah sat. Allah. Banyak apa lagi ya? Belum bunyi loceng tu kan. Tadi dia kenal orang. Tahu tengok orang hang tunggi ni. Jauh nanti. Angkat. Dari situ je lah. Angkat kat sini. Ikut dari sini. Lucu lah. Lucu. Caru. Dia beli tu. Boleh selamat lagi tak? Beli gitu. Nak selamat kena. Tengok rod kelanting dia tarik lagi. Lucu kan caru masuk kan. Caru. Tapi caru mana? Jauh. Ha? Jauh. Caru kan? Strike caru dah. Apa lagi buat naik? Tak boleh main-main tu lah. Dosa lah nak dapat ikan payah. Nak main-main. Saya lucu pula. Ya, caru. Sudah masuk. Caru sumbat. Caru apa? Caru sumbat. Caru saya ni ya. Saya tuan. Saya bawa kilong. Caru lah. Oh, kena duduk tani dah. Oh, dah lipat. Udang lipan. Ranking. Oh Allah. Tuduh. Tidak, thank you dah lipat lagi. Right. Kau belakang kayu tu. Dah lipat ni bah. Oh, lari. Jauh. Hitang. Kapal. Oh, dia dekor. Oh, jauh. Aduh, jauh. Ya. Uish. Itu dia. Habuan lama orang tak beli kan. Gitu rasa dia. Ya kan. Set. Caru geruk-geruk semua dah. Balik. Dia kena minta betul lah. Alhamdulillah. Sekali lah kau. Package. Bang. Oh, kapal. Lembu. Ha? Kapal. Oh, kapal besar. Mana? Ini kapal besar. Mantap. Oh, menekan. Oi, dia masuk bawah. Oi, besarnya dia. Ikan kegemaran Jasmine. Akhirnya dia main dah. Ikan kegemaran Jasmine. Oh, kolak. Ada lagi. Oh, bawa lagi. Nampak? Kapal. Oh, gerut. Jadi, reset. Janji strike.
besar ni tak ambil balik. Hidang apa? No, layan. Tripod dah tu. Ambil penyok. Siapa? Biar ni. Ni tempat tepi. Siapa? Kapal. Dia ni yang dia punya. Oi, lari. Oh. Kamu pandai ah. Dapat dah si jaru. Oh, ini abang banyak pandai oh. Hihihi. Oh, Sampai pandai tu. Si jaru. ini abang oh. Meme. Ini abang banyak champion oh. Banyak champion ah. Banyak champion oh. Meme. Tolak. Lepas turun dekat weh. Caru. Turut. Lihat lah kan. Tapi sebelum tu kita nak pergi tengok hasil tahap bubu ni. Agaknya apa yang ada aku tak tahu lah kan. Mana aku tak hantar ni. Kita tengok. Aku tahan bubu hudang. Oh lemak dah masuk bawah ni. Mampu. Ulah masuk bawah ni lah. Sangkut. Tarik naik lah. Aduh. Wih. Turun. Yeah. Oh, tangan sangkut. Hang lagu apa aku duk teksa tarik bubu ni. Aduh. Ada siap. Oh, tak ada. Bubu lah, bubu hudang busuk ni ikut ikan masuk tak tak. Tak ada hasil geng. Assalamualaikum geng. Okay, tamat sudah episod mancing di Kerong Pak Ngah Mi ke apa. Kami dah bersiap, dah kemas barang semua dah nak balik kan. Pesanan kita kalau kata kita lepas balik Kelong, kita kemas-kemas Kelong balik kan semua. So kami dah settle cuci balik tempat bagi jadi macam asal sebelum mancing pun semua. Hasil-hasil semua dah tak ada lah banyak sangat dalam ni hasil tu boleh lah. Ini boleh bagi kucing makan katanya. Bagi kucing makan apa semua. So kami dah nak balik lah. Kami dah bersiap apa semua dah. Cara pun settle dah. Mandi. Sebab apa sini boleh mandi selesa. Sekali lagi last review, kelong ni dia berbeza sikit pada apa bentuk lain ya. Kalau tengok kelong lain chalet dia bentuk macam tu kan. Sini dia lain sikit, dia bentuk T. Dia ada dua rumah, dua untuk dua pondok lah, dan kawasan utama dia kita kena berjalan masuk dalam. So kita boleh mancing ke sini dan pintu pagar ditutup safety untuk bawa apa kanak-kanak bawa umur. Dan sekali kita bawa ronda, kami pun dah nak settle. Ni ada satu bilik di sini, kipas karen semua ada, bilik ayak, dan situ adalah hall yang besar. Dan ini adalah ruangan dapur. Pastikan sebelum balik kita kemas balik. Yang mana rasa orang boleh pakai balik, kita tinggalkan untuk orang ni. Telur ni kita tak bawa balik lah. Kita tinggal lah untuk apa peserta apa penyewa kelong seterusnya untuk mereka buat makan apa semua. Kelong ni dilengkapi macam-macam lah no. Karen, payung karen, heater, jarang ayak, ni lah, kipas apa semua ada. TI, freezer, tikar, kakas nak masak, dan boleh berehat di belakang di pelantang ni. Dan sini ada sangkar ikan lah. Tak tahulah dia belah ikan apa semua no. Sini hall besar ni, aku dah tunjuk ke hampa dah malam tadi. Boleh lah nak tunjuk sekali lagi. Dia ada satu ruang hall di sini yang besar untuk tidur ke, untuk semayang ke,
Ya, yang luas sekali ya. Itu dia cikgu ni, kita tengah berehat hari tu. Kita pun dah nak balik. Halo. Halo. Jom balik. Betul pinggang. Ini suasana Kelong ni. Tak. So setakat itu saja review ringkas sebelum balik untuk aku penuhi minit-minit terakhir video aku. Konten mancing di apa? Kelong Pak Ngah. Kelong Pak Ngah Din apa Pak Ngah Mi ke apa kan. Di Teluk Bayu, Sungai Petani Kedah. So, dari mana baru singgah, jemput like, komen dan subscribe channel aku. Yang mana dah support channel aku selama ni. Aku doakan hampa semua muah rezeki dan sentiasa sihat walafiat, diberikan kesihatan yang baik. So, jumpa lagi untuk next episode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Salam semua yang buka bicara kelakar Kelong. Kita review Kelong, kita mancing atas Kelong, kita bersantai di Kelong, kita gilek-gilek pakai joran, jadi lagi saling umpan. Kelong Lumara Kid, sama saja. Jadi berdagas air, dukung dan tos keliling, apa tunggu lagi balik? Ikan makan kita sentah, ikan tak makan kita masak. Masak mergi, masak nasi, banjut teh kopi, kita santai dan happy. Itulah adat mancing atas Kelong, bukan tempat cari lauk. Nak harapkan ikan lebih baik, kita pergi market. Ikan makan kita tarik, kalau kumpau kita hirup teteh tarik. Santai-santai, sembang pandai, tidak rugi pun, janji happy. Layan perangnya kawan soho.